adalah two-star founder Master Dealer yang unlock 2 double tiket ke PJS, dan juga Cape Town akan menjadi PJS trip yang kedua untuk beliau. Kejayaan ini bukan hanya datang dari usaha peribadi, tetapi juga dari keupayaan beliau untuk membina pasukan yang kuat dan terus berkembang. Daripada 16 orang ke 60 orang dalam Master Dealer Conference MDC, dengan segala hormatnya, majlis ini menjemput two-star FMD Dr. Ahmad Luqman bin Bukhari untuk naik ke pentas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Pertamanya Datuk Wira dan Datuk Wira, mentor Tuan Zulkifli Syafiee, introducer saya. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, FMD, sahabat-sahabat FMD, Jihad dan FMD semua. Tuan-puan, ini adalah tahun ke-10 saya bersama-sama dengan Public Good. Terima kasih banyak-banyak kepada mentor Tuan Zul yang perkenalkan saya dengan Public Good pada tahun 2015. Pada waktu itu saya masih lagi mahasiswa dalam tahun akhir dekat medical school dekat Egypt pada waktu itu. Tuan-puan, saya rasa tahun financial year 2024-2025 adalah tahun yang paling memenatkan bagi saya, tapi tahun yang sangat manis untuk saya kenal. Bukan sekadar saya dapat berjaya dapat pertama kali dapat tiket ke PJLS, saya dapat bawa isteri saya. Tuan-puan, saya nak beritahu, siapa yang pergi satu tiket, tuan-puan akan rasa jujur. Saya beritahu, apa yang mentor sebut ni jujur, memang berlaku. Kita akan rasa nak gembira pun tak ikhlas, nak sedih pun tak ikhlas. Sebab apa? Sebab dekat sana sangat seronok. Tapi tuan-puan nak tunjukkan keseronokan itu lebih-lebih pun tak boleh. Jadi tuan-puan, siapa yang masih lagi satu tiket, cabar diri untuk dapatkan double tiket pada financial year kali. Tuan-puan, antara kegembiraan saya pada financial year yang lepas ialah saya dapat bantu ramai dealer di bawah bimbingan saya untuk sama-sama manfaatkan platform Public Good, platform yang terbaik. Saya masih ingat lagi tarikh 4 hari bulan 3 2024. Saya tengok balik poster WTC saya, weekly group coaching. Pada waktu itu hanya ada 4 orang saja. Dan baru-baru ni bulan lepas 10 hari bulan 3 2025, jumlahnya konsisten 40 ke 50 orang setiap hari. Tuan-tuan, saya hadir ke MDC 6.0 cuma dengan hanya 12 orang ini. Saya hadir ke WTC 7.0 dan MDC 7.0 dengan 60 orang ini di bawah advisor saya yang hari yang sama. Dan hari ini kita sedang ber-PLP hampir 80 orang ini di bawah bimbingan advisor saya yang sedang mengikuti PLP sekarang. Tuan-puan, saya nak kongsikan dengan tuan-puan sikit apa yang saya buat dan bagaimana saya dengan support sistem yang disediakan oleh mentor G100, saya dapat kembangkan bisnes saya dengan sangat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Datuk, mentor. Yang pertama tuan-puan, bila nak membina tim, kita kena buat decision. Sama macam kita nak jadi FMD. Nak jadi FMD, kena buat decision. Nak bina tim pun kita kena buat decision. Decision nak bantu orang lain untuk sama-sama berjaya sama macam kita. Kita ingat fasa nak membina bisnes Public Good, yang pertama apa dia? Fasa bina diri, betul. Yang kedua, fasa membina customer base. Yang ketiga, baru fasa membina tim. Nak masuk fasa membina tim, kena buat decision. Sebab kita akan rasa sangat penat
Tapi kepenatan kita itu sangat membaloi bila kita melihat orang lain berjaya. Tuan-tuan, dalam tim saya ada yang juga. Dalam tim saya ada orang yang tengah struggle dalam perkahwinan. Ada dalam tim saya orang yang sangat pendapatannya rendah. Dan bila jumpa public goal, mereka seolah-olah jumpa satu cahaya untuk mereka teruskan kehidupan dengan lebih baik. Jadi impian mereka saya ambil untuk jadikan sebagai impian saya. Tuan-tuan, lepas buat decision. Captain, tak sikit ni Captain. Yang kedua tuan-tuan, tunjukkan sebanyak mungkin peluang pada orang lain. Jangan selfish. Tunjukkan peluang pada orang lain. Saya pilih pada financial yang lepas untuk tunjukkan peluang pada ramai orang. Kenapa saya cakap saya pilih? Sebab kita boleh pilih untuk tak buat. Tuan-tuan, saya pilih untuk korbankan waktu tidur saya. Saya seorang doktor. Saya kerja shift. Saya on call. Satu hari, saya ingat lagi, pada bulan 5 yang lepas, saya berperang dengan diri sendiri. Nak balik tidur ke? Nak balik tunjukkan peluang pada orang yang dah janji nak jumpa saya. Saya pilih korbankan waktu tidur, pergi jumpa dengan orang yang nak tahu tentang public goal. Saya datang jumpa, saya bercerita, saya tunjukkan apa peluang yang ada dalam public goal. Tuan-tuan, 10 bulan kemudian dia berjaya capai dapat tiket perjalanan sekali datang ke Malaysia. Hanya dalam masa 10 bulan. Ini adalah platform yang terbaik, tuan-tuan. Takkan kita tak nak tunjuk pada orang lain? Yang ketiga, tuan-tuan, saya nak share. Sayangi tim kita sebagaimana kita sayang diri kita. Tuan-tuan, saya baru sedar rupanya bila saya buat decision, saya nak tunjukkan peluang public goal ni kepada lebih ramai orang. Saya baru sedar rupanya bila di bawah tim saya sendiri pun ramai tak tahu tentang potensi bisnes public goal. Dan saya ambil inisiatif untuk jumpa setiap dealer yang percayakan saya sebelum ni. Mereka upgrade jadi dealer, saya pergi jumpa dengan mereka. Saya ambil keputusan, saya sahut cabaran untuk jadi speaker seminar kaya dengan emas. Antaranya untuk saya jelajah Malaysia dan jumpa tim saya. Tuan-tuan tengok saya pergi seminar, seminar kaya dengan emas. Kadang-kadang dalam seminar tu tak ada seorang pun dealer saya, tak ada seorang pun customer saya. Tapi saya ambil peluang, turun ke tempat tersebut, saya akan cari masa untuk jumpa dealer yang ada dekat situ. Ada yang sampai saya tengah pergi ke rumah. Saya jumpa untuk ceritakan peluang. Jadi bila mereka nampak peluang yang ada dalam public goal, mereka bangkit dan sama-sama bangunkan bisnes itu. Tuan-tuan penat, serius penat. Saya, kalau ingat balik kepenatan lagi rasa macam tak nak buat dah. Tuan-tuan, pernah saya habis kerja malam, pukul 9 pagi habis kerja malam, pukul 10 saya naik bas pergi Kuantan untuk seminar pada malam tu. Daripada Seremban, selepas seminar dekat Kuantan, saya tak tahu, masa nak buat seminar tu mula-mula saya rasa sangat penat. Tapi bila dapat mic, saya dah lupa penat. Daripada Kuantan, saya ingat lagi, pagi esoknya saya ambil bas pergi Melaka untuk jumpa tim saya yang tengah buat strategi prospecting dekat Melaka. Penat apa? Saya pernah sampai ke seminar dekat Kuala Terengganu. Malam ni dekat Kuala Terengganu, malam esok dekat Kota Baru. Lusanya, keesokan harinya, saya gerak balik dari Kota Baru pukul 7 pagi untuk masuk kerja pukul 3 petang dekat Hospital Seremban. Penat. Tapi tuan-tuan percayalah, kepenatan kita membangunkan bisnes public goal ni hilang bila kita lihat bagaimana orang yang percayakan kita, mereka boleh bangkit dan kemudian sukses bersama-sama dengan public goal. Akhir sekali saya nak sebut, tuan-tuan, kita sekarang berada dalam platform yang sangat bagus.
Kita ada founder yang sangat bagus. Kita ada mentor yang sangat bagus, the best. Kita ada tim G120, tim yang sangat bagus. Tinggal lagi hanya untuk kita sahaja pilih hari ini sama ada kita nak berjaya atau tidak. Kita pilih tuan-tuan dengan platform yang kita dah ada, dengan founder yang kita ada, dengan mentor yang kita ada, dengan tim yang kita ada. Tuan-tuan, kita usaha sebaik mungkin untuk kita ubah kehidupan kita sekeluarga. Dalam masa yang sama, kita cuba sungguh-sungguh untuk bantu lebih ramai orang untuk berjaya, terutamanya dalam misi kita nak mengubah kehidupan 1000 buah keluarga. InsyaAllah